Tajuk dia 1 second. Tajuk dia 1 second. Adakah ia bermaksud 1 second untuk Gaban mengalahkan Somers sebelum ni, di mana dia one shot Somers? Kita nampak macam barai gila lah Somers. Dan kat sini masih sambung. Nami, Jinbei, Usopp, Robin, Brook terkejut disebabkan tiba-tiba ada seseorang yang datang. Sebab si Somers tu kan tak cukup dengan potong tangan dia, dia pesap lagi dekat badan dia, and lagi menarik, dia punya serangan tu menjadi, which is Muhammad tu tak boleh nak regenerate balik. So diorang pun cerita kejut. Diorang tak tahu, diorang tak pernah jumpa Gaban kan. Yang pernah jumpa Gaban ni Zoro dan juga Luffy je, sorry. Lepas tu dia pun macam, who is that? The Pirate King left hand emerged from nowhere. Oh, itu dia. Gaya dia memang semai gila dengan kapak bagai. Tapi kita dah puji lebih 2 minggu lepas cerita. So tak apalah. Orang tu menjerit babe. Menjerit sama. Kenapa dia jerit lebih-lebih guys? Sebab dia mungkin dah lama tak merasa kesakitan. Mungkin dia dah lama tak rasa sakit. Mungkin dia dah lama tak rasa macam mana itu kecederaan. Sebab yelah dia boleh sembuh kan, dia boleh regen balik semua benda. So mungkin dia tak terasa sangat benda tu. Lepas tu Usopp pun terkejut. Why did that work? What did you do? Kan terkejut. Macam mana benda tu boleh, macam mana kau boleh cederakan dia? Sedangkan macam-macam cara diorang dah buat, tak jadi apa-apa pun. Tapi kali ni member sampai menangis-nangis menjerit kat situ. Tapi walaupun Gaban dah bagi satu impact yang agak kuat, tapi dia cakap apa? I'm rusty. Aku dia dah kata dah berkarat dah tua kan. Kalau mungkin masa dia muda ke apa benda, mungkin dia boleh potong kepala terus ke benda, I don't know kan. Mungkin kecederaan lebih serius. Tapi mungkin untuk kali ni tak cukup serius lagi. Tapi tak cukup dengan tu, Gaban mestilah tengah marah sebab anak dia dipermain-mainkan oleh si Somers ni. Dia tengah pusing-pusingkan kapak dia, and dia nak patah balik, and dia nak buat satu lagi serangan. Tapi adakah sesiapa akan menghalang atau sebagainya? Itu dia buat barrier. Okay, nice. Somers walaupun tadi menjerit kesakitan, tapi dia bangun balik dengan cepat. I mean, he is a God's Knight, so baguslah dia tunjuk kehebatan dia juga. Dia bangun dengan cepat and dia buat satu barrier. And kita dapat tengok kat sini barrier dia agak semat dengan bentuk X macam tu. Satu daripada kanan, satu daripada kiri, and dia berjaya menghalang serangan Gaban yang menggunakan kapak berserta salutan haki. Kita nampak ada ekor-ekor haki kat situ. So satu serangan Gaban berjaya ditahan oleh Somers kali ni. Mountain Eater, why are you in Elbaf? Even orang macam God's Knight iaitu Somers pun tahu nama panggilan Gaban iaitu Mountain Eater. So dia pun kenal Gaban dengan panggilan tersebut. I mean like tak terkejut lah kalau dia kenal Gaban kan, tapi dia kenal Gaban dengan panggilan tersebut. Dia agak menarik. Lepas tu dia cakap, Gaban reply kat sini, nothing wrong with a serious thought, right? Lepas tu diorang tengah clash. Wah, nice. Okay, diorang tengah clash, diorang sambung clash. Maknanya barrier yang Gaban buat tadi, barrier yang Somers buat tadi tak ada efek apa-apa sangat lah. Sebabnya kan macam barrier tu akan stop kan terus perlawanan diorang ni. Tapi nampaknya tidak, diorang terus bersambung balik berlawan. Somers pun dah keluarkan pedang dia bagai. You met him at the castle. Kenapa tiba-tiba Usopp cakap macam tu? You met him at the castle. Dia cakap pasal siapa? Nami. Lupa pula aku yang Nami pun ada masa diorang jumpa Gaban. Sorry guys, aku lupa pasal Nami. So Nami dah cerita kat Usopp. Lepas tu Usopp terkejut situ. You met him at the castle. Lepas tu Usopp cakap, yeah, Luffy and Zoro were totally overwhelmed by him. He's the father of Kowloon, the kid we met at the school. Lepas tu diorang macam, that old guy, orang tua itu yang kalah yang bagi saingan terhadap Luffy dan juga Zoro. Lepas tu, unless I misheard, he said his copper Gaban. Robin dengar. Kalau mesti diorang kenal kan copper Gaban tu siapa? Wah, he's equal to Rayleigh. He's the left hand of the Pirate King. Kata Jinbei, that sort of person is in the land of the giant. Sebab kalau ikutkan Nami, Luffy dan juga Zoro tak kenal pun orang tua dia siapa kan. Tapi sebabkan Robin dengar yang nama dia adalah Copper Gaban, and Jinbei pun of course kenal kan. Dia tahu Mamat ni equal dengan Rayleigh kot. Kita ada chopper kat situ. The attacks are really having an impact. How come 20 from someone. Lama tak bumping PIM turun 20. Hey, thank you. Aku tak tahu siapa someone ni, but thank you so much for the rezeki hari Jumaat ni. Semoga dimurahkan rezeki lebih-lebih. So chopper pun perasan the attack are really having an impact. How come? Lepas tu Robin pula tengah cuba nak lepaskan diri daripada lilitan duri ikatan duri sama tu, tapi tak lepas. I can't budge, but I can use my power to assist you. Lepas tu, stop it Robin, his iron tones are terrible matchup.
for your hand to hand combat style. Okay, betul jugalah kan. Sebab Robin ni dia ada kelemahan dia jugalah. Memanglah dia boleh keluarkan anggota badan dia mengata-ngata tempat dan sebagainya, tapi dalam masa sama dia pun terima damage dekat power dia tu. So tak apa nak sesuai lah untuk lawan kuasa yang macam ni. Wait, kita ada double spread kat bawah ni. So alang tu aku besarkan dulu. Tu dia Ton Rush. Sama cuba buat satu teknik yang menarik. Macam ini macam teknik ala-ala Katakuri Doflamingo, yang di mana dia boleh kontrol sekeliling dia untuk jadi kuasa dorang. Kan macam Doflamingo dia boleh buat sekeliling jadi benang. I mean like, I'm not saying that he has awakening power or not, tapi itu bukanlah benda yang mengejutkan kalau dia betul-betul ada power awakening. I mean like he's a God's Knight kan. Tapi similarity dia tu ada lah, agak menarik sebab dia boleh keluarkan dia punya taunt. Sebab dia sekarang ni dia tak ada lah ubah. Dia tak tunjukkan kita benda yang dia ubah tu jadi taunts, jadi duri. Cuma apa yang dia tunjuk kita ni, dia boleh keluarkan duri tu daripada mengata-ngata tempat kan. Macam shield tadi dia buat keluar daripada tanah. Ini pun macam style jugalah. Hell of the Crimson Lotus, dia keluarkan teknik dia. There isn't even a square inch for you to stand on. Tak ada tempat yang kau boleh mengelak. Wait. Sumpah. Kejap. Aku tak baca bawah. Tertengok sebelah ni terus dah kena potong member. Wait, bapak style gila. Gaban. Mamat ni tengah buat satu teknik agak menarik. Okay, which is tangan kanan tu memang tak ada. So dia guna tangan kiri dia untuk keluarkan kuasa-kuasa duri dia ni. Tapi Gaban macam tak flinch langsung. Gaban macam tak takut langsung. Padahal sebelum tu sama sudah cakap dah, there isn't even a square inch for you to stand on. Macam tak ada tempat pun kau boleh selamat kan, sebab duri keluar daripada tanah, duri keluar daripada atas kan. Maksudnya macam dia nak cakap kau takkan dapat elak. Tapi Gaban macam I'm in a hurry, you know. Aku takkan nak cepat ni. Lepas tu dia macam pusing-pusing potong-potong. I mean like he's a mountain eater kot kan. Kalau dia boleh tebas satu hutan, pegunungan, gunung kat hutan, hutan kat gunung, sorry, apalah sangat duri-duri sama kan. So Amos pun macam kau mari. Lepas tu terpotong. Not exactly kat leher dia. Aku expect kat leher lagi ganas lah kan, level bahu lah. Tapi potong tetap potong. And menariknya kat sini, adakah dia akan terus mati since Mamat ni tak boleh regen? Adakah dia akan terus mati ataupun benda ni kekal macam tu? Kalau kekal macam tu dah macam zombie lah pula kan. Futen Raku nama teknik dia. Weh, bapak style gila Gaban. Weh, aku suka. Play on words of Eten Raku referring to a music composition for Japanese noble. Terpotong dua, babe. Wait, lepas tu dia macam nak landing atas duri. Lepas tu dia macam whoops, that was close. Tapi dia pusing-pusing and dia terus, wait, aku ingatkan dia nak stop lah benda. Tak, dia terus lari pergi ke anak dia. Wet up Colin, dia nak selamatkan anak dia. Itu fokus dia. Wait, kejap. Macam mana Mamat dia dah kena potong dua tu? Papa style gila. Terkejut member semua. Nami, Usopp, JB. He took him out. Lepas tu Chopper terus keluar. Chopper, where are you going? How was he able to cut someone who is immortal? This could be critical information. Oh, nice. See? Hari tu kita sembang pasal Usopp, kita cakap dia tak function, dia useless, ramai yang marah. Tapi inilah contohnya kru yang function. Kau tengok Chopper, dia walaupun dia antara trio penakut, walaupun dia tengah menyorok, tapi dia memerhati, dia fokus. Kan tadi tadi kita nampak dah highlight ke dia yang dia tengah fokus macam wah, macam mana attack onto ni boleh berkesan kan. Dia tertanya pasal benda tu. And now lepas je Gaban potong si Samus ni, dia terus keluar and terus nak ambilkan information. Bab macam mana dia boleh potong orang yang immortal kan, macam mana dia boleh kalahkan orang yang immortal. This could be critical information. Maksudnya dia nak pergi cepat ke Samus dan dapatkan information. Si Chopper lagi function. Ni apa yang aku maksudkan. Dia tahu priority dia. Priority dia bukan macam nak kena keluar selamatkan diorang dulu, buka ikatan diorang. No, memang benda tu penting, tapi dapatkan information untuk cara nak kalahkan orang yang ada immortality, itu lagi penting. Nice. Sekolah dah kena bakar guys. Damn. Shit. Yalah, diorang dah decide dah sebelum ni. Chapter sebelum ni kita dah tengok diorang dah decide.
chapter sebelum ni pun kita dah bersedih dengan pengomanan Ronja. Tak adalah pengomanan Ronja tak mati pun, tapi keteguhan Ronja tu dalam sanggup mengorbankan diri dia untuk kepentingan sekolah dan perpustakaan. Orang-orang tua Elbaf, Jaru semua kalah lah kan. Rasa macam takkanlah kita nak biarkan budak ni nak korbankan diri dia kan. So diorang decide untuk bakar je lah. Oh, Cikgu Angie kan, nama dia Cikgu Angie kan. Cikgu dia menangis. I understand you did all you can. That's enough. As for over there, I'll deal with that. Oh kejap, ni dia bakar sekolah. Sekarang si Killingham ni tengah guna arrow untuk bakar perpustakaan pula. Sebab perpustakaan awal tu kan kat atas. Bush, tu dia kena. Wah, now it's really burning. Damn. Kejap, adakah memang terbakar betul-betul habis segala-galanya ni? So kalau macam tu memang kita takkan dapat lah cerita pasal Void Century ataupun sambungan apa yang Vegapunk berjaya belajar peninggalan daripada Ohara semua tu. Sebab penceritaan tentang Void Century ni tergantung. Okay, aku punya expectation kita akan dapat sambungan cerita tu kat sini. Nampak gayanya macam tak dapat lah, terbakar ni. Robin nampak dari jauh. Member baru je sampai. Baru je nak telaah buku-buku yang ada kat situ dah terbakar pula lagi sekali. Basically Robin dengan Saul tengah ni balik lah, mengalami balik apa kata situasi yang sama sebelum ni. Oh, menangis Jaru. It's not your fault, Chief Jaru. The words of our ancestor are history itself. This is Killingham. Ignition is complete. Withdraw, child. Apa ni? Is it so hard to show a little joy? Tak sangka jugalah yang God's Knight ni betul-betul serius dengan janji diorang kan. I mean, kan diorang macam lantak lah korang dah bakar ke tidak, budak ni tak mati. Tapi nampaknya tidak, sebab bila Killingham cakap yang okay, ignition is complete, sekolah dengan perpustakaan dah terbakar, Gonku suruh budak tu okay, patah balik kan. Lepas tu siap cakap lagi, is it so hard to show a little joy kan. Susah sangat kan nak tunjuk happy tu kan. I'm super sorry for being alive. It's all my fault that everything is burning. Ui, sambung balik lagi sekali Ronja. Dia still ada rasa bersalah tu, menangis disebabkan aku masih hidup kan. Dia cakap aku minta maaf sebab aku masih hidup. Semua salah aku, semuanya dah terbakar, semuanya dah dibakar. Oi, gila lah budak-budak ni. Ambil lah, bukan budak-budak ni lah, Ronja je lah. Oh, Gaban datang on the way pergi ke Gonko lah. Culture, history, children, even military might. You lot have no right to take that away. Weh, Gaban macam tengah marah, muka tengah baran ni. Apa Gonko macam relax. Gonko ni macam lain macam tu. Gonko ni sebenarnya menyeramkan lah. Sebab dia lah memang misteri. Apa kata dia macam something lah kata kan. Dia macam relax lah. The Pirates King Crew dia cakap, you do know resisting means the hostage will die, right? Kan Gonko cakap, oh, Pirate King punya crew. Kau tahu kalau kau masuk campur, kalau kau melawan, orang budak-budak semua akan mati. Hey, it's Yasan. Budak-budak ni nampak, Colon, Yasan is here kan. Bapak dia kan, he's come to rescue us. Don't give it away, Colon. Dan bapak dia macam, Dad, that's my dad. Allah, aku rasa wait, aku rasa apa yang sekarang Gaban nak cuba sampaikan ke sini, don't give it away, Colon, macam jangan cakap kau benda lah kan. Jangan cakap kau anak aku ke benda kot. Lepas tu dia macam, lepas tu terus Colon macam, Dad, that's my dad, everybody. My dad is stronger than everyone else. He'll save everybody. Habis. Sebab bila dia cakap macam tu, mestilah God's Knight ni ataupun Gonko ni semua lagilah aim dia kan. Sebab kalau diorang dapat tangkap budak ni ke apa benda, diorang dapatlah kontrol Gaban. Ni Gaban muka serius balik dah. Wait, apa dia buat? Bapak laju gila. Sekejap, ke arrow ni? Wait, aku okay. Kita ada satu lukisan yang besar, tapi aku tak faham sangat lukisan ni macam mana. Gaban terus ada kat belakang budak-budak ni. Lepas tu kita macam ada satu arrow macam ni. Aku tak sure apa yang berlaku. Gonko lagi laju pada Gaban syak. Bila Colon cakap yang Gaban tu bapak dia, Gonko dah glare dah tenung. Lepas tu sap, terus dia guna arrow dia punya laju, terus pergi ke Gaban. Terus pergi ke Colon. And dah letak pedang dah dekat leher dia. Get off me, kata Colon. Off you if you insist. Challenging me means only one thing. Tak boleh buat apa dah lah Gaban. Inilah apa yang aku cakap tadi. Mesti dia nak jadikan budak ni sebagai tebusan. And dia ugut lah Gaban. This is my last chance. If I act now, the fires can be put out, the kids can be rescued, and Elbaf will be safe. Okay, Gaban cakap dalam hati dia, ini peluang terakhir aku. Kalau aku gerak sekarang,
mungkin api ni boleh dipadamkan, budak-budak ni boleh diselamatkan, and Elbaf boleh juga diselamatkan. Tapi it have to be done in an instant. Semua benda kena berlaku dengan cepat. Sebab yalah, Colon, just give me 1 second. Hold on, you're a strong kid. Gaban kena fikir lah. Sebab satu, arrow Gongko ni laju gila tau. And dia sekarang ni betul-betul dekat leher siapa Colon. Memang boleh kata Gaban perlukan hanya 1 saat. 1 saat kalau dia lambat bertindak, memang confirm Gongko akan tikam terus dekat leher si Colon ni. So macam mana ni? Got it, Dad. I'm a warrior. Please defeat her. Just bear with the wounds for now. I'll save you. Oh, ada wound? Memang dia dah tikam ke? A life taken cannot be returned. Colon. Wait, kenapa? Wait, macam sedih lah pula. Tiba-tiba ada flashback. Ada flashback guys. Masa Colon baru dilahirkan, masa Gaban masih rambut hitam. Dengan Ripley, he's our child, ya son. Okay, aku tahu kita dapat flashback masa anak dia baru dilahirkan. And aku sure kita akan keluar lagi sekali cerita ataupun topik how is this ever happen kan? How is this even make sense kan? Macam mana Gaban boleh ada anak dengan Ripley, dengan Giant. Aku tahu mesti semua orang akan tanya ataupun cakap pasal benda ni lagi. But again, this is One Piece guys. So korang abaikan je. Anggap je benda ni normal. Okay, anything can happen. Okay, ni bukan benda baru guys. Kita dah jumpa Big Mom sebelum ni. So there's a lot of weird thing happen here dalam One Piece ni. So abaikanlah apa yang berlaku di antara Gaban dan juga Ripley ni. But inilah bapa. Okay guys, inilah dia sifat-sifat seorang bapa bila anak dalam kesusahan. Even kalau bapa sendiri dalam kesusahan, kita takkan terus ingat pasal anak kita. Kita akan terus ingat antara momen-momen yang berharga dengan anak kita, which is ni lah kan. Gaban ni tengah risau dengan anak dia, Colon dalam bahaya, dia terus teringat masa Colon awal-awal dia lahirkan. He's such a big cutie. Thank you for giving him life, Ripley. This is a treasure of a lifetime. Yes. Geram lah aku, rasa terharu. Colon, please be okay. Mama you. Oh betul, dia dah cucuk. Oh shit, betul dia dah cucuk babe. Dia tengah cucuk so slow aku rasa. Oh, muka Gaban lagi panas. Muka Gaban lagi panas baran guys. Apa Gaban nak buat sekarang ni? Apa dia boleh buat? If I can't stop her here, this tragedy will worsen kan. Kalau dia tak berjaya kalahkan Gongko dalam masa 1 saat, habis kan. Anak dia boleh mati. Elbaf perpustakaan di sekolah akan terus terbakar. Elbaf dalam bahaya. So apa Gaban nak buat? Tapi yang pasti Oda tengah lukis Gaban dalam muka yang agak serius. And kilat-kilat haki dah makin bertebaran. Lepas tu kenapa kena tikam? Oh shit. Aku rasa ni Gaban guna future. Aku rasa Gaban guna future sight. And dia nampak dalam future sight tu dia kena tikam. Ni Gongko tingkap leher anak dia. Macam mana ni? Lepas tu I can take it. Gaban nak cuba juga sebab dia tahu kalau dia tak buat benda tu, I can take it. Wait. Dia give up. Oh shit. I can take it. Colon. Oh, I can take it tu Colon yang cakap. Colon cakap dia boleh tahan. Weh, sedih babe anak dia. Colon. Okay, aku tadi macam sorry lah, tadi aku kutuk Colon sebab bodoh kita tahu kau anak dia. Tapi aku respect juga kat sini. Dia cuba untuk bertahan, and dia cuba nak percaya dengan bapak dia kan. I can take it. Aku boleh tahan bapak kan. Tapi ni lah, dia seorang ayah kan. Kita tak boleh benda-benda sini. Kita lemah. Gaban surrender tu. Berair dong mata sabar. Berair mata Gaban. Sorry. Damn, please stop. I give up. Sial lah God's Night main ugut-ugut macam ni. Damn, Gaban mengajarkan. Aduh shit. Tapi nak buat macam mana? Dia dah nampak dekat future sight tu. Dia nampak dekat future sight tu anak dia mati, kena tikam. Kalau aku pun macam dia tak boleh buat apa dah. Kalau kau tak nampak future tu mungkin okey lagi lah. Tapi bila dah nampak future tu, kau dah jadi 50-50 babe kan. Sebab kau dah nampak outcome tu. Such a weak being. Oh wait, apa dia nak buat? Oh damn. Dia baling arrow dia. Dia tikam. Weh, aduh shit. Gaban pula kena tikam. Aduh sayang lah. Gaban dah start strong lah. Tapi itulah, dia kalah bukan sebab dia lemah, tapi dia kalah sebabkan dia tak sanggup tengok kesakitan kat anak dia. Tapi 3 arrow tembus ataupun cucuk badan Gaban sekarang ni. Damn, I'm sorry Colin. It must hurt real bad. Sorry. Oh
Kata-kata seorang ayah tak ada anak dia. Dia tak fikir pasal kesakitan dia pun kan. Dia fikir macam, alamak sorry Colin, bukan pasal dia tak berjaya selamatkan Colin ke apa, tapi mesti sakit kan tadi Colin. Pedih. Menangis Colin. Nampak bapak dia macam tu. Dad! Oh jatuh. Oh wait, shit, takkan jatuh. Dad! Yo, oh wait, Chopper datang selamatkan dia. Wait, 2 chapter ni agak padu lah aku nak cakap. 2 chapter ni agak padu. Chapter lepas dengan chapter ni, dia punya drama dia punya action dia punya adrenaline tu buat aku berdebar-debar. Wait, puas tu baca kalau macam ni. 2 chapter ni memang aku puas. Wait, cara ni, Daddy, Yasan. Lepas tu Daddy, apa pula ni? Daddy, what the hell is this? Father, what is this? Jangan cakap dia anak broke. Kau jangan cakap dia anak broke. What the Father, what is this memory? Yo ho 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 ho. You see my dream is to be a pirate. Wait, apa ni? They really do look alike. We gotta think of an escape plan. Kejap, apa yang they really do look alike ni? Lepas tu tiba-tiba Brooke. My apologies, Brooke. Is that you, Brooke? Apa benda ni? What is with all of this commotion? Yang apa yang berlaku ni? Weh, sumpah pening pula berlaku. Yang si Summers pula memang macam zombie. Basically dah lah terpotong 2. Tertusuk pula tu lagi dekat dalam mulut dia, dekat dahi dia. Tapi dia tak mati tau. Dia just cakap ouch. Member ni tak mati, dia just rasa sakit sekarang ni. Lepas tu tiba-tiba si Summers ni pula cakap pasal Great Emu. Wait. The Holy Land is currently in a sea of flame. Wow, what's with this? What is with this person? Her face got all scary. Those seems to require additional military What the? Wait, apa ni? Mu will show the dominion of God, God's advent. Aku sumpah tak faham apa yang sebenarnya berlaku ni. Sumpah aku tak faham apa yang berlaku sekarang ni.